69111897. Silakan kita jawab pemanggil kita. Hello, selamat malam. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Raihan. Raihan. Dari panggilan dari mana ni? Dari JB. Pengalaman anda Raihan tentang apa? Silakan. Sebab saya suka dengan budak saya ni, suka tengok kubur. Jadi malam-malam tu suka pusing-pusing kawasan kubur lah. Tempat pukul 12 je pergi kubur. Sebab apa, kita orang ni nak tengok lah suasana macam mana kan. Alam kubur macam mana. Lepas tu kita orang masuk kubur tak ada apa-apa kan. Dalam 1 jam jugalah kita orang duduk situ. Lepas tu tak ada nampak apa-apa. Nampak cahaya putih je kubur tu. Jadi kita orang pun keluar lah. Sebab apa, kita orang dah tak jumpa, kita nak balik ni. Tiba-tiba Pontianak pula menjerit. Time tu lah kita orang semua senyap. Time tu mesti jam 12 kita orang dengar. Tengah apa ni, KC putakan yang klip apa ni, yang mentera panggil Pontianak tu. Time tu lah Pontianak tu menjerit kat luar. Habis kita orang sampai situ je lah. Kita orang dengar, kita orang balik, tiba-tiba ribut, angin semua. Kita orang tutup pintu, terus duduk rumah, terus tidur. Itulah kisah kita orang. Sangat seram. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Kembali rakan kita dari seberang tambak. Silakan 669111897 669111897. Yang ini kiriman email yang saya terima agak menarik sedikit daripada seorang rakan. Katanya beliau bertugas, pastinya bukan pendengar dari Singapura, pendengar dari seberang lah. Katanya ini dari Encik Wahid. Kata Casey, saya penggemar Misteri Jam 12 yang baru ni. Baru pun tak baru sangat lah. Baru tahun 2012 ini mula berjinak-jinak setelah saya menggunakan telefon canggih bijak ni lah sebab boleh download aplikasi, boleh mendengar siaran Radio Ria walaupun jauh di Malaysia. Saya ni adalah seorang pengusaha dan juga seorang penuri getah. Jadi beliau mengusahakan ladang getah, beliau juga adalah seorang penuri getah. Lazimnya penuri getah ni akan bangun awal pukul 4 pagi dah keluar menuri. Jadi pada waktu yang disebutkan ini, katanya Encik Wahid, saya ni sebenarnya nak pergilah keluar menuri dan nak tengok pekerja-pekerja saya yang lain supaya menjalankan tugas, sebab pada minggu itu memerlukan banyak getah. Jadi saya bangun lebih awal dari biasa, saya keluar dari rumah. Kemudian sedang saya berada dekat dalam kawasan ni lah, ladang ladang getah ni, katanya Encik Wahid, kelihatan seekor harimau saya nampak. Saya dah mula takut. Jadi setiap kali menuri, saya akan bawa bersama dengan saya adalah sejenis besi yang tajam. Saya letakkan di tepi saya. Besi tajam ni panjangnya lebih kurang 1 meter. Jadi besi tajam tu sebagai senjata. Kalau ada harimau yang nak menyerang, saya akan gunakan besi tersebut. Kalau tidak, besi itu akan disimpan lah untuk standby lah. Jadi nampak harimau ni berjalan. Pukul 4 pagi, saya dah ketakutan. Saya terus matikan lampu. Di dahi saya dah memasang lampu lampu bateri. Saya matikan lampu sebab takut nanti dia kesan yang saya berada dekat kawasan itu. Jaraknya agak jauh tetapi dapat lihat gerak-gerinya harimau di tanah hutan di tempat saya tinggal. Jadi sedang saya perhatikan, tiba-tiba saya macam tak percaya mata saya. Apa yang saya lihat membuat saya terperanjat. Dan kalau saya ceritakan pada saya ceritakan pada kenalan, mereka mungkin tidak percaya. Harimau tu merangkak. Bila sampai dekat satu sudut ni, dia merangkak. Saya kelip mata. Sekelip, bayangkan perkara ini berlaku apabila Encik Wahid kelip mata. Jadi begitu cepat saya kelip mata, saya buka mata. Harimau yang tadi itu tiba-tiba bertukar menjadi seorang lelaki yang sedang merangkak. Saya pula punyalah terperanjat oleh kerana saya takut dia dapat lihat saya berada di kawasan itu. Dengan segera saya berdiri di belakang
pohon getah tu yang tipis. Saya sembunyikan belakang pohon getah tu, walaupun boleh nampak saya tak nak bergerak sebab takut dikesan. Akhirnya saya jenguk-jenguk, dia dah hilang. Tapi saya tak dapat tahulah sebab terlampau gelap siapakah lelaki itu. Tapi yang saya tahu, dia bergerak merangkak, katanya rakan kita Encik Wahid ni. Tiba-tiba kelip mata, buka mata, nampak dia seolah-olah bertukar menjadi manusia. Itu dia. Mungkin itu adalah harimau jadi-jadian ya. 669-11897. Hello, selamat pagi. Silakan 669-11897. Kita ke ujung talian. Hello, siapa bercakap ni? Ni saya Kak Rosi. Kak Rosi dari mana Kak Rosi panggilan? Sekejap hello. Kak Rosi buat panggilan dari mana ni? Kak Rosi cakap kuat-kuat sikit. Saya tak dengar sangat. Kak Rosi buat panggilan dari mana? Oh, daripada Ulen. Ada pengalaman tak Kak Rosi tentang apa yang mungkin misteri? Kak Rosi dalam hospital hospital lama. Okey, Kak Rosi nak ceritakan berkenaan tentang waktu anak Kak Rosi, suami Kak Rosi dengan anak Kak Rosi lagi kecil lah. Kita kan ni cerita 10 tahun yang lalu cerita ni 10 tahun yang lalu. Silakan. Okey, ni mak saya tu arwah mak saya dulu semasa tu dia ada dalam hospital lah. Jadi kita waktu kita melawat dia, kita pun dah balik waktu maghrib. Jadi saya pun bawa anak kecil saya cepat mortuary, bawa pergi tempat mortuary. Kali tiba-tiba suami tiba-tiba saya punya bulu dapat rasa macam meremang tau. Habis suami saya suruh saya keluar lah daripada tempat mortuary tu, keluar cepat keluar lah nak balik. Habis bila kita nak balik, suami saya dia dukung anak saya terus bawa, dia larikan diri tau. Dia larikan diri tu dia tinggalkan saya lah. Jadi saya suruh suami saya tunggu. Saya kata, bang tunggu. Habis dia jalan dia tahu. Dia tinggalkan saya. Sekali saya ternampak satu orang tua yang dapat macam dia kerja cleaner tau. Tapi orang tua tu bukan dia cengkul sangat, tua sangat lah. Dia tendung tepat arah saya. Alamak, amat menakutkan lah. Jadi saya pun tengok, kenapa orang tua dia tengok saya macam itu sekali. Begitu takutnya saya kan. Habis suami saya terus, saya minta suami saya tengoklah apa yang saya nampak tu, dia nampak ke tidak. Tapi dia tak pedulikan saya. Dia terus tinggalkan saya, dia jalan. Saya pun kejar-kejarkan dia. Sekali dia anak saya tu dia dokong muka anak saya menghadap ke belakang tau, Casey. Dia tengok anak saya, anak saya tengok saya. Dia cakap, mak, cepat lari mak, cepat lari. Tapi saya cakap, kenapa? Ada orang kejar mak daripada belakang. Saya cakap lah, saya toleh pak belakang tak ada orang. Saya kata, tak ada pun. Tapi dapat rasa lah bulu rama meremang. Dia kata, mak cepat lari mak, betul tempat belakang mak je. Sekali saya cakap, apa benda pak belakang? Saya toleh pak belakang tak ada apa-apa. Tapi dia kata, mak cepat lari. Sekali saya pun lari lah. Habis dia cakap, mak benda tempat atas mak. Alamak, saya punya tak terberanjat. Habis saya cakap dengan suami saya, bang, kau ambil kepala anak kita tu, kau pusingkan ke depan bang. Sekali suami saya pun pusing ke depan lah. Saya pun cepat-cepat lari keluar je daripada hospital tu. Terus pergi tempat MRT. Lepas tu sampai rumah, saya pun takut nak dah jadi ketakutan, dah jadi kan, bagi semua anak-anak tidur satu bilik dengan saya. Itulah ketakutan yang sejarah yang tak dapat nak dilupakan, Casey. Bila anak tanya tu di atas dia terbang lah tu, terbang apung lah. Habis Casey dengar lah. Habis lepas tu besoknya saya tanya anak saya. Jadi saya tanya anak saya lah, Leha cakap dengan mak semalam Leha nampak siapa yang kejar mak. Dia kata, mak, muka buruk. Dia kata muka buruk dengan baju putih. Dia kata mata merah.
dia nampak lah, dia kata habis saya lihat tengok dia kejamak habis lepas tu tiba-tiba saya nampak dia atas kepala mak. Alamak. Sampai sekarang, tapi Casey sampai sekarang kalau kita pergi hospital tu dia masih ingat lagi tahu Casey. Dia tak, kalau nampak berjeri je dia tak, nanti dia dapat mak tu berjeri. Tapi saya kata kenapa Lihan nak masuk dalam? Tak nak, dia takut Casey. Jadi itu pengalaman yang berapa tahun yang lama tu? 10 tahun yang lalu. Wah, lama tu. Terima kasih pada akak kita berkongsi pengalamannya. Terima kasih. Okey, terima kasih Casey. Kembali. Baik, itulah antara kisah yang diketengahkan. Sekejap lagi lebih banyak panggilan-panggilan akan saya mungkin kongsi bersama dengan anda. Di sini ada satu soalan yang saya terima daripada seorang rakan. Mungkin anda boleh berikan jawapan lah. Mungkin yang nak bergurau pun teruskan aja lah. Saya pasti setiap ada soalan-soalan yang ditanyakan, ada juga jawapan-jawapan berunsur gurauan akan diketengahkan di Facebook, kiriman SMS. Ada seorang yang bertanya soalan ni, saya rasa memang cukup baik. Dia katakan, Casey, boleh tak saya tahu kenapa orang-orang Melayu kita ni bila setiap kali ada majlis orang meninggal dunia mesti ditutup cermin-cermin dalam rumah yang berlakunya kematian? Adakah ini sesuatu yang dimestikan ataupun adalah sesuatu kepercayaan daripada Siti Aisyah yang bertanya? Jadi mungkin anda boleh berikan jawapan kenapa agaknya kalau ada berlakunya dalam rumah tu satu kematian, jadi cermin-cermin dalam rumah tu akan ditutup. Dan apakah sebabnya? Adakah ini adalah satu kemestian, orang meninggal tutup cermin, tutup tingkap macam tu lah, tutup kaca-kaca tu tutup, kalau ada refleksi tu tutup. Dan ataupun adakah ini satu adat, istiadat, kepercayaan orang-orang Melayu? Bagaimana? Kalau tahu, komen di Facebook Ria dan juga Facebook DJ Space Casey. Akan saya kembali sebentar nanti. Anda jangan ke mana-mana, terus bersama Ria